agenda besar perutusan Nabi kita SAW ialah menegakkan agama dan mentadbir dunia berdasarkan kepada agama. Iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu mengikut ulama-ulama tafsir menguraikan maksud khalifah itu ialah iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Jadi menegakkan agama dan mentadbirkan dunia ini dengan cara hidup ataupun berdasarkan kepada siasah agama. Perkataan khalifah itu maksud ketua itu, ketua dia takbir macam mana? Iqamatud din, membangunkan agama. Iqamatud din, menegakkan agama. Wa siyasatud dunya bih, dan mentadbir dunia ini, mentadbir alam masyarakat ini dengan agama. Jadi itu pengertian khalifah yang dihuraikan oleh ulama-ulama. Jadi agenda yang keempat ini adalah agenda yang penting, agenda yang bukan hanya Nabi sahaja, bahkan kita hari ini yang mana mengaku diri kita Islam, beriman Islam, kita juga diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa empat agenda ini di dalam kehidupan kita. Jadi bila mana empat agenda ini, yang pertama kembali kepada Allah dan menentang taghut, yang kedua memenzahirkan agama Allah, yang ketiga memerangi musuh Allah sehingga tidak ada lagi fitnah, dan yang keempat menegakkan agama dan mentadbir dunia ini dengan agama. Jika sekiranya empat agenda yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah ini tidak dapat dilaksanakan, maka akan berlakulah apa yang disebut oleh Nabi SAW dan apa yang berlaku hari ini.